Swimming pool dan taman permainan adalah tarikan utama untuk korang stay dekat homestay yang macam ni. The Stay Vibe by Era ni terletak dekat Kasar Kayangan Meru Raya Ipoh. Korang kalau datang Ipoh boleh datang ke sini. Datang Ipoh dengan family yang kecil memang sesuai datang sini. Ruang tamu dia memang cukup luas untuk kita lepak dengan keluarga. Dekat bahagian ruang tamu ada kipas dan juga aircon. Ruang makan dan dapur memang komplit. Jadi kalau korang rasa nak masak-masak yang kecil-kecil, yang ringan-ringan memang boleh dan sesuai sangat kat sini. Pis air pun ada kat sini. Nak simpan makanan ataupun air nak bagi sejuk pun ada peti ais kat sini. Ada juga microwave untuk korang panaskan makanan. Yang paling best ada dia punya washing machine yang kalau korang stay lama kat sini. Tu petang atau malam korang boleh lepak kat balkoni ni. Memang best lah yang angin. Ruangan bilik pertama ada katil queen dan ada juga tempat untuk kita setrika baju. Untuk persiapan pergi kenduri memang sangat senang. Ruangan katil kedua dia bagi katil single tapi boleh add on bed dekat bawah tu. Korang just tarik je kalau korang nak tidur. Setiap bilik memang ada aircon, jadi tak ada masalah kalau cuaca panas. Bilik yang terakhir adalah master bedroom dia, memang ada katil queen dan dalam bilik ni dia ada disediakan sekali dengan bilik air kat dalam bilik. Jadi tak ada masalah lah untuk kalau korang yang jenis nak privacy, ada bilik air kat dalam bilik sendiri. Sekarang dah tak perlulah kita nak pilih hotel untuk kita menetap dengan keluarga. Ruangan yang lebih santai dan boleh kita borak-borak dengan keluarga dekat kawasan yang ruang tamu yang macam ni. Penunjuk arah kiblat pun ada je untuk kita solat. Homestay yang ada swimming pool memang bonus lah sebab kita boleh ruangkan masa kita dengan anak-anak dekat kawasan swimming pool. So anak-anak pun tak adalah bosan kalau nak stay kat homestay. Untuk dewasa pun ada dia punya ruangan kolam yang agak besar dan luas. Swimming pool ni tak dalam sangat, jadi memang selamat lah untuk kita mandi-mandi dengan keluarga dekat sini. Selain daripada swimming pool, ada juga ruangan taman untuk anak-anak kita bermain untuk waktu masa lapang atau petang-petang. Jadi kalau korang nak bawa anak-anak pergi main kat taman pun dah tak risau dah sebab kawasan ni memang selamat sebab dia security dengan guard. Homestay ni tingkat yang ke-24. Memang sangat best dia punya view. Menghadapkan dekat kawasan Gunung Ganang. Kena pula hari ni adalah cuaca hujan. Korang akan dapat kabus yang sangat tebal dekat sini. Pemandangan waktu malam dia memang sangat cantik. Kawasan Meru Raya ni korang tak perlu risau dari segi cari makan apa semua. Memang cukup komplit dekat sini. Kalau korang ada urusan pejabat kerajaan pun memang semuanya ada dekat sini. Untuk pergi ke Pekan Ipoh pun tak jauh daripada Meru Raya ni. Homestay ni memang terletak sebelahan dengan highway. Jadi kalau korang nak datang ataupun nak balik pun memang sangat mudah. Jadikan homestay ni satu pilihan korang untuk datang ke Ipoh.